Kepada semua yang sedang trade SCPO dan sedang mencari kelas untuk memantapkan ilmu dan teknik trading, anda boleh sertai kelas analisis teknikal trading SCPO yang diadakan pada setiap bulan. Pelajari teknik yang mudah difahami, mudah dipraktikkan dan lebih mudah untuk profit. Okay. Dia berkonsepkan belajar sampai pandai kan. Sebab apa? Sebab pembelajaran dan guide yang berterusan. Banyak yang boleh dipelajari dari semasa ke semasa. Grup Telegram yang aktif, lagi aktif grup Telegram, lagi banyak soal jawab dan perbincangan. Lebih mudah untuk difahamkan apa yang dipelajari. Okay. Kita belajar teknik-teknik yang mudah-mudah dan tak complicated. Setelah anda mendaftar kelas, so sebelum menanti tarikh kelas tiba, boleh terus sertai grup Telegram untuk sama-sama menyertai sesi perbincangan, pembelajaran guide hala tuju gerakan chart dan analisis teknikal chart yang secara berterusan. Okay. So, bila-bila pun boleh register kelas. So, tak perlu tunggu tarikh kelas baru nak register. Okay. Sebab apa? Sebab bila register saja kelas akan terus masuk ke dalam grup Telegram dan juga satu lagi akan mendapat akses untuk Telegram channel. So di dalam Telegram channel ni ada custom indicator trading view yang boleh digunakan lah. Memang kita guna custom indicator ni sebagai alat bantuan membuat analisis teknikal chart dan mencari setup entry, hold dan exit yang terbaik. Okay. Seterusnya boleh tonton rakaman-rakaman video pembelajaran serta video kelas-kelas analisis teknikal yang terdahulu. Okay. Dalam channel juga ada rangkuman guide pembelajaran analisis teknikal dan setup-setup gerakan dari semasa ke semasa. Okay. So boleh tengok contoh-contoh dan banyaklah yang boleh dipelajari. So seterusnya akan terima beberapa custom indicator trading view sebagai alat bantuan untuk kita membuat analisis teknikal chart dan mencari setup entry, hold dan exit yang terbaik. So saya kongsikan custom indicator yang kita gunakan. Okay, pertamanya custom indicator yang ada candle yang berwarna kuning, candle yang berwarna biru dan juga signal serta background yang bertukar warna. So contohnya macam ni. Background bertukar warna kat sini. So ini adalah permulaan bullish. So dia bergerak naik. Macam ni background bertukar warna merah kan. So dia bergerak U6 ke bawah. Kalau yang berselang-seli macam ni, dia sideways. Okay. Seterusnya, candle yang berwarna biru dan kuning. So, kalau kuning, itu adalah support. Kalau tak bocor, maka dia bergerak naik. So, bila candle biru, dia adalah resistant. So, bila dia naik dan dia bocor aras tertinggi candle biru tu, maka dia akan mula jatuh. Seterusnya dia buat candle kuning yang seterusnya. So bila tak bocor dia bergerak naik. Itulah seterusnya. Macam ni dia buat candle biru. Okay. So dia naik tak lepas dan J6 sini dah kita boleh cari entry untuk position sell. So dia J6 ke bawah. So memang nampak jelas dia punya analisis gerakan dan juga kekuatan semasa chart. So seterusnya custom indicator moving average. So dekat sini kita boleh nampak bila background hijau dan merah dekat bawah maka dia gerakan bullish. Okay. Dan ada signal-signal persilangan EMA ni dan juga candle yang berwarna hitam dan purple dan juga ada 5 moving average. Kita guna 2 short, satu medium dan 2 long. So sebab tu dia ada 5. Bila merah dan hijau di atas, maka dia dalam gerakan bearish. So boleh nampak dengan clear dia punya trend gerakan dan juga di mana setup entry yang terbaik. Okay. Biasanya kalau entry buy dia mesti bermula dengan candle warna purple. So area sini kita dah boleh monitor dan dia tak bocor kita punya EMA. So boleh cari entry dekat area sini. Kalau dia nak jatuh, dia akan candle bertukar warna hitam. Contoh macam ni kan. So dia bocor saja low, maka dia start junam ke bawah. Okay, untuk kelas analisis teknikal trading SCPO ni, kita akan merujuk kepada 10 reference candle untuk kita punya rujukan entry dan exit yang terbaik. Okay.
Setiap reference candle ni mesti valid baru ada entry. So di situ kita boleh minimumkan loss dan juga maksimumkan profit. Okay? Sebab apa? Sebab kita entry low risk dan juga high reward. Bila ada reference candle dan reference candle tu valid baru kita entry. Kalau tidak, kita just biarkan dia buat setup dulu. Okay? Contoh candle yang berwarna biru dan kuning tadi. Ciri-ciri candle yang berwarna biru, dia adalah candle high, arah resistance master, arah puncak. Okay? Untuk harga sambung naik, dia perlu breakout high candle biru ni. Kalau tidak, dia akan lindung dalam candle warna biru ni dan juga bila dia bocor low, maka dia start pullback. Iaitu dia start jatuh ke bawah. So, di situ kalau kita sedang dalam position, kita dah boleh secure profit. Ataupun kita dah boleh cari entry sell. Bila dia bocor candle warna biru. Sebab apa? Sebab candle biru adalah arah resisten dan arah puncak. So, potensi untuk dia turun membuat pullback. Sama juga dengan candle warna kuning. Candle kuning adalah candle low, arah support semasa, arah dasar. Untuk harga sambung turun, dia perlu bocor arah terendah candle kuning. Ataupun kalau dia nak pusing naik, dia kena breakout high candle kuning yang terakhir. So, mudah untuk kita mencari entry. Okay, seterusnya adalah indikator Bollinger Band. Multiple channel Bollinger Band dan juga dynamic support and resistance. Okay, so layer yang warna oranye ni adalah dynamic resistance. Dan juga yang berwarna hijau ni adalah dynamic support. Dia akan bergerak daripada hijau pergi ke oranye. Macam ni kan, dia hijau ni dia gerak sampai oranye dan dia bocor. Bocor line warna biru ni dia start pullback. Okay. Lepas tu dia pantul dekat aras support yang layer ni hijau ni dan dia start naik balik sampai dia bocor line biru dan juga aras middle Bollinger. And then dia akan buat pertukaran gerakan. Satu ni Bollinger ni senang untuk kita tengok dia punya volatility dan juga dekat mana dia sideway. So macam ni dia sedang buat sideway. Kalau macam ni dia tengah trending. Okay. Macam ni dia masih dalam gerakan sideway. And then dia trending ke atas. Lepas tu dia bocor, dia turun ke bawah. Begitulah seterusnya. Okay, satu lagi kalau nak mantapkan lagi penggunaan Bollinger Band ni, kita boleh combine dengan indikator yang ada candle warna biru dan kuning tadi. So dekat sini kita nampak dia punya support. Dekat sini dia buat candle warna biru. So gariskan. Kita nampak dia dah Bollinger Band overbought. Okay. So dia akan masuk balik ke dalam channel dan di sini dia bocor dan dia jatuh ke bawah. Di sini dia buat candle kuning. Okay. Tapi dia tak breakout high candle kuning. Dan dia bocor low candle kuning. Maka dia akan create new low. Dia akan create new low sampailah uh, candle kuning yang terakhir. Contoh macam ni bila kita combinekan uh, Bollinger Band dengan indikator yang berwarna candle warna biru kuning tu, dekat sini dia kita boleh nampak dia punya puncak. Kan? Sini ke ni kita boleh nampak bila bocor low candle biru dia start junam dan dia confluence dengan Bollinger Band. Sebab apa? Sebab dia dah di area overbought Bollinger Band. Sini pun dah area overbought Bollinger Band dan dia bocor low candle biru, maka dia start jatuh. So banyak peluang sebenarnya untuk trade SCPO ni sebab kita trade chart 5 minit. Okay, seterusnya adalah indikator yang terakhir. Ini merupakan gabungan daripada indikator-indikator yang tadi. So dia ada signal strong buy, strong sell dan seterusnya. Kalau background dia warna purple, overbought. Kan? Kalau background dia berwarna hijau ni oversold. Macam ni dia dah candle biru dan overbought. So bila dia overbought mesti akan pullback. Kita tunggu saja dia bocor low candle biru and then kita boleh cari entry dekat area sini maka dia pullback ke bawah. So contoh kalau kita tunggu dia break dia bocor candle biru dan kita entry. Sampai sini ada dalam 25-26 tick. So 26 tick dalam 650. Untuk setup ni saja dah boleh dapat 600 profit. Yang penting kena kita faham penggunaan indikator dan di mana kita nak entry dan di mana kita nak exit.
So kenapa yang ini dia jatuh, yang ini dia segway? Itu kena belajar dalam kelas. Setup ni kita akan belajar dari semasa ke semasa untuk dia valid. Ini kenapa dia tak jatuh. Ada sebab ni. Semuanya akan diterangkan dan dipelajari dari semasa ke semasa di dalam kelas analisis teknikal. So untuk kita punya grup pembelajaran dan kita punya target profit. Oleh sebab FCPO ni ada 3 sesi. So kita target pagi 10 tik je. Sesi petang sebab dia panjang kita target 20 tik. Dan sesi malam kita target 10 tik je. So itu pun dah ada 40 tik sehari. Ataupun bersamaan dengan RM1,000. Kalau dapat lebih tu dah kira rezeki. Atau contoh pagi tak trade, malam tak trade. So at least ada 20 tik itu punya target. Dalam 500 juga sehari. Gitulah. Okay. Yang penting capai target tu. Kalau dapat lebih tu kira rezeki lah. So jika berminat untuk sertai kelas analisis teknikal trading SCPO ni, boleh klik link di bahagian description di bawah video ni atau boleh scan QR yang saya sediakan ini. So jemput sertai kelas analisis teknikal trading SCPO, belajar sampai pandai, sampai boleh profit selalu dan juga yang penting kelas tak ada upsell. Yuran hanya bayar sekali, tapi pembelajaran dan guide yang berterusan. Okey. Satu lagi, grup Telegram tak ada expired date. So sebab itu kita punya konsep pembelajaran dan guide yang berterusan. So yang mana yang dah lama kira yang dah senior dalam grup, boleh juga tolong guide rakan-rakan yang baru nak mula trade dan ataupun yang baru nak belajar trade SCPO. Sama-sama kita berbincang, sama-sama kita belajar dan sama-sama kita menjana profit setiap hari. Okay. So terima kasih kerana menonton. Jemput sertai kelas analisis teknikal trading SPO ni dan sertai rakan-rakan trader di grup pembincangan Telegram. Okay. So kita boleh saling kenal mengenal dan memantapkan ilmu dan teknik trade masing-masing. Okay. So terima kasih dan selamat berdagang.